Ford Ranger XL, 5 perkara yang cukup menarik tentang kereta yang ni. Yang nombor 1 kan, kebanyakan customer mereka punya impression dalam kereta ni kan, mereka ingat ni kereta mahal. Tapi sebenarnya banyak murah saja. Harga adik-beradik. Harga 118,888 saja. Sebab kenapa kan? Untuk Afung kan, panggil saya Joy Ford Ranger, Wow Truck, Joy Raptor, Joy apa. No problem. Tapi XL ni susah sikit. Lepas tu saya sudah kaji, baru tahu. Banyak customer masa walk in kepada saya punya showroom tengok, iPhone tak ada, ini ingat saya ingat ini kereta mahal. Sebenarnya tak ada. Dia baru beli. So, harga ni harga adik-beradik 118,888. Nombor 2, untuk kereta ni kan, untuk dia punya aksesori cukup banyak atas pasaran untuk kereta ni. Nak bagi tukar ni, tukar tu, banyak pilihan. Dia tak boring ini kereta. Sebab ada sikit kereta kan, masa beli saja, nak tukar satu kali saja. Tak ada apa barang sudah. Sampai nak jual punya masa pun sama juga. Yang ni tak ada. Cukup banyak aksesori. Nombor 3, jom ikut saya masuk kepada dalam sini, Mr. Cameraman. Walaupun kereta entry level, Mr. Cameraman boleh masuk dalam tengok. Yang ni datang dengan itu. Digital meter. Tak ada pakai jarum. Tengok berapa canggih berada dekat sini. Nombor 2, saya sudah pair saya punya itu. Android Auto dekat dalam sana tengok. Nak tengok Google Map, nak Apple ni Music, semua boleh berada dekat dalam sana. Cukup menarik. Yang kereta ni datang dengan 4x4 itu function. 4x4 Lepas tu nombor 4 point. Jom ikut sama saya. Tinggi saya 180 cm. Tapi untuk kereta ni dia punya keselesaan kan. Bawa family no problem. Cukup selesa. Tengok tinggi saya dekat sini. Belakang sini masih okey lagi. Sebab kenapa? Dalam sama satu kategori punya pickup truck, tak kira apa jenama, yang Ford Ranger belakang sini adalah yang paling luas sekali. Okey, lepas tu untuk suspension, untuk sesiapa pernah pakai Ford Ranger punya orang, sila komen dekat bawah. Memang sedap untuk kereta ni. Dia tak rasa, lepas makan sarapan tak ada rasa buruk. Lepas makan tengah hari tak rasa buruk. Malam pun sama juga, supper pun sama juga. Sebab ada customer feedback bagi tahu saya, Fong, dulu saya pakai jenama lain kan. Waktu saya punya pak mertua, mak mertua duduk dekat belakang, lepas bawa mereka pergi makan kan, jalan saja dia rasa yang ni tak ada. Jom. Nombor 5 punya perkara. Yang ni saya rasa first in class. Walaupun yang ni entry level, datang dengan yang ni box step. Waktu nak ambil barang, cukup senang. Okay? Tak payah pijak kepada tayar sini. Yang ni licin, yang ni tak ada. Yang ni ada satu flat itu box system dekat sini. So, kalau untuk sesiapa minat kepada Ford Ranger XL ni, sila Roger sama saya Fung. Harga adik-beradik punya. Like ini video, share ni video keluar kepada sesiapa untuk jiran ke, adik sepupu ke, kawan ke, belum tahu ini Ford Ranger XL berada dekat atas pasaran, cukup menarik. Tolong share keluar. Lepas tu, sila komen dekat bawah untuk video seterus. Nombor 4, follow sama saya Fung. Ada lagi banyak video tentang Ford Ranger lagi. Terima kasih guys.